Apa mindset Ustaz tulis buku Maksiat Akhir Zaman ni? Maksiat dah dianggap normal sehingga orang yang buat baik dianggap salah, orang yang buat salah dianggap baik. Itulah akhir zaman. Pernah tak kita nampak kawan-kawan kita baik sikit dan perli, acah-acah alim kau. Ya. Habis takkan nak acah-acah kafir. Yo. Kan? Macam. Nampak? Orang tu buat baik kena perli. Manakala orang yang sedang buat jahat disanjung. Maksudnya tu bisikan setan maksudnya Ustaz cakap. Itulah akhir zaman sekarang ni. Dosa menjadi normal. So saya tulis buku Maksiat Akhir Zaman ni untuk cerita balik sebenarnya apakah dosa-dosa yang di akhir zaman ni telah menjadi normal dan hakikatnya benda tu dosa. Supaya kita sedar balik mana betul mana salah. So bila kita dah sedar mana betul mana salah, insya-Allah benda tu membuatkan kita ada kekuatan untuk buat pilihan yang tepat dalam hidup kita. Tapi tak ke dosa orang semua dah tahu tu dosa? Tak. Tak. So asal apa dosa yang orang tak tahu tu dosa? Couple orang tak tahu benda tu dosa. Serius ah? Kalau mak bapak pun izinkan couple. Kalau mak bapak pun bagi restu. Mak bapak bagi restu? Ikhtilat. Orang tak anggap benda tu dosa. Orang anggap benda tu normal. Ikhtilat pun tak boleh? Tak boleh. Kecuali kalau ada urusan yang memerlukan ikhtilat, tak ada masalah lah. Tapi banyaklah benda-benda yang orang tak tahu. Contoh lain. Tengok movie drama yang ada aurat. Orang anggap benda tu normal. Jadi hiburan isi keluarga. Dengar lagu-lagu lara yang ada unsur yang mengajak pada maksiat. Jadi siulan, hafal. So sebenarnya ramai orang tak tahu.